Korea Utara pernah mengeluarkan rakaman mengerikan memaparkan dua orang kanak-kanak berusia 16 tahun yang telah dijatuhi hukuman kerja berat selama 12 tahun disebabkan menonton rancangan TV Korea Selatan. Video ini menunjukkan dua budak lelaki digari dan diarak di hadapan ratusan pelajar lain di stadium. Ini menunjukkan pegawai menegur budak-budak itu kerana tidak memikirkan secara mendalam kesilapan mereka. Korea Utara sering dianggap sebagai negara yang penuh rahsia dengan takbir urus yang ketat dan kebebasan terhad. Ini telah menimbulkan kebimbangan global tentang hak asasi manusia dan keselamatan di sana. Pada masa lalu, pelombong yang ditangkap menonton rancangan TV Korea Selatan tidak dipenjarakan. Sebaliknya, dihantar ke kem buruh selama 5 tahun. Tapi sejak tahun 2020, Korea Utara menggubal undang-undang ini kepada sesiapa yang menonton atau mengedar hiburan Korea Selatan akan dijatuhkan hukuman mati.